Seperkara lagi yang saya nak sentuh mengenai dengan asas iaitu pendidikan. Anak-anak UMS ada di sini. Saya bimbang ketinggalan kita dari segi AI, automation yang ada, iaitu dunia baru yang kita jauh, bukan hanya berbanding dengan rantau Asia, bahkan juga di negara Malaysia sendiri. We are lagging behind compared to other states, Selangor, Pulau Pinang. Dan di antara perkara yang membimbangkan saya, pendidikan itu. Tanya, mewujudkan satu kementerian pendidikan yang baru dan saya berharap dia mempunyai langkah-langkah yang agak komprehensif. Bayangkan tahun ini sejak belanjawan 490 bilion, saya turut meluluskan di Dewan Negara, Dewan Rakyat, 490 bilion. Daripada 490 bilion, 60 bilion untuk pendidikan. Kemana duit ni? Saya suarakan di Parlimen. Takkan duit yang ada 60 bilion untuk pendidikan ini disalurkan kepada kawasan yang already well advanced in terms of facilities of education in the country. It must be distributed equally to the place and the people in needs. Kawasan kita satu perlu sehingga yang berhormat senaraikan Kementerian Kerajaan Negeri Sabah Pendidikan, Kementerian Pelajaran Pusat. Kita tidak boleh bergantung dengan kerajaan untuk menunggu peruntukannya. Tapi yang penting kepada kita, berapa sekolah-sekolah daib yang ada. Daripada 460 bilion itu, we want to resolve within this. Jangan sampai rancangan ke-14 lagi, masih lagi sekolah yang daib, tidak ada air, tidak ada elektrik. How can we equip ourselves dengan keadaan yang kita katakan bahawa bersaing dalam media sosial yang ada tapi terbatas. Kemiskinan. Masih lagi, Datuk Speaker, 70 tahun dah kita. Dan kita tersorot di antara tempat yang masih termiskin, tergolong termiskin di bumi Malaysia ini. Dan saya bimbang langkah-langkah untuk mengatasi poverty ini. Kita kena sediakan kilang-kilang di pedalaman. Job opportunity untuk mengelakkan anak-anak kita berhijrah. Banyak anak-anak kita keluaran universiti, 7,000 pelajar-pelajar ini. Besok nanti ke mana? Mereka mungkin lulus dalam bidang pengurusan, kewangan, accountancy. But at the end of the day, the question is, do they get a job or not? Can they get a job in Sabah? Or they have to compete with other Malaysian students in Johor, in Selangor. So this is where I think it's important for us. Monetizing resources yang ada. Minyak kelapa sawit kita ada, kayu kayan kita ada, emas kita ada. Emas cuma banyak di Tawau tu. Kalau Dubai tidak ada emas, kenapa kita tidak boleh buat kilang untuk anting-anting rantai cincin di Sabah ini sebagai satu trade area? Designers are all there. Kita boleh panggil Christian Dior, all those area yang known kind of branded goods yang ada untuk bergabung dengan mereka untuk monetize. Jangan hanya kita ekspor semuanya, raw material yang ada di peringkat negara kita.